Kenapa Yayasan Amal Malaysia pilih negara-negara Afrika untuk laksanakan ibadah korban? Alhamdulillah, Yayasan Amal Malaysia adalah antara NGO yang menerajui program ibadah korban di negara-negara Afrika. Sejak daripada 2010, bermula dengan Sudan, kemudian kami terukai negara-negara yang lain. Antaranya adalah Chad, Cameroon, Ethiopia, Nigeria, Burkina Faso, Uganda, Kenya dan Malawi. Dan insyaAllah pada tahun ini kita akan menerokai negara baru iaitu Tanzania. Sebab yang pertama kenapa kami pilih negara Afrika, kerana harga menentang korban jauh lebih murah berbanding dengan negara-negara yang lain, untuk membolehkan rakyat Malaysia mampu untuk melaksanakan ibadah korban, berkongsi rezeki dengan umat Islam di sana. Yang kedua, negara-negara Afrika yang kami pilih ini adalah merupakan negara-negara umat Islam yang sangat dhaif, yang mana ada di antara komuniti yang kami pergi, mereka ini hanya dapat makan daging setahun sekali saja, iaitu ketika Hari Raya Korban. Sebab yang ketiga dan juga sebab yang penting dan utama adalah peluang untuk melaksanakan amal jariah, sedekah jariah. Alhamdulillah, sejak daripada 2010 kami laksanakan ibadah korban di negara-negara Afrika, telah lebih 500,000 mushaf Al-Quran wakaf telah kami agihkan, ratusan lembaga wakaf telah kita bina, dan juga beberapa masjid amal telah dibina dan sedang dibina di beberapa negara Afrika yang kami laksanakan ibadah korban. Jom bersama dengan Yayasan Amal Malaysia tahun ini sekali lagi untuk kita laksanakan ibadah korban, berkongsi rezeki dengan umat Islam yang sangat dhaif di bumi Afrika.